Yo, apa khabar korang? Korang perasan tak baru-baru ni ada satu topik hangat tengah sembang kencang kat media sosial pasal masa depan PKR? Jom kita sembang santai je pasal benda ni. Jadi ceritanya macam ni. Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli, ada meluahkan kegusaran beliau. Dia cakap kalau PKR tak berubah daripada struktur birokratik lama, parti ni berisiko besar untuk lenyap atau pupus lepas era Anwar Ibrahim. Memang nampak macam kenyataan yang agak bold dan mengejutkan, kan? Tapi, kenyataan tu terus dijawab oleh Naib Ketua Wanita PKR, Loh Ke Chien. Bagi pihak wanita, dia yakin PKR takkan runtuh SBB. Kekuatan parti itu bukan pada individu, tapi pada nilai reformasi. Dia siap petik sejarah yang PKR ni dah kalis ujian, daripada kes liwat, pengkhianatan langkah Sheraton, semua diorang dah harung. Bagi dia, pelapis parti pun ramai, termasuklah Rafizi sendiri yang lahir dari rahim PKR. Pandangan dan ulasan sikit. Bila fikir balik, dua pihak sebenarnya ada poin yang bagus. Tapi kalau kita tengok dari sudut pandang yang lebih realistik dan jauh ke depan, apa yang disuarakan oleh Rafizi itu sebenarnya bukan sengaja nak cari pasal, tapi satu wake up call yang sangat mahal. Kenapa saya cakap macam tu? 1. Politik sentimen vs realiti baru. Betul, sejarah membuktikan PKR kuat menempuh badai. Tapi kita kena ingat, landscape politik sekarang dah berubah gila-gila. Pengundi muda sekarang tak ada sentimen emosi atau nostalgia dengan perjuangan reformasi 1998 dulu. Dia orang nak tengok hasil, kecekapan dan sistem yang moden. 2. Keperluan pemimpin yang berani bakar jambatan. Di sinilah kenapa gaya pemikiran macam Rafizi itu penting. Dalam sesebuah organisasi, mesti kena ada seorang disruptor, orang yang berani cakap benda pahit demi kebaikan masa depan. Kalau semua orang selesa duduk dalam zon, kita kan dah biasa survive sebelum ni, parti boleh jadi statik dan ketinggalan. 3. Persediaan pasca Anwar, suka atau tidak, Anwar Ibrahim adalah magnet utama PKR sekarang. Jadi, tindakan merancang pelan penggantian dan memperkemas struktur parti dari sekarang adalah langkah yang sangat strategik, bukan sebab nak membelakangkan sesiapa, tapi demi kelangsungan jangka panjang. Kesimpulannya, bagi saya, perbezaan pandangan macam ni sebenarnya sihat je untuk demokrasi dalam parti. Kenyataan Loh Ke Chien tu bagus untuk bagi moral support dan keyakinan ke akar umbi. Tapi pada masa yang sama, amaran dan visi futuristik daripada Rafizi itu tak boleh dipandang sepi. Sebuah parti yang matang perlu ada gabungan kedua-duanya, hormat pada asas sejarah, tapi dalam masa yang sama, kena ada keberanian untuk buat perubahan drastik demi masa depan. Kalau tak mustahil apa yang dirisaukan tu boleh jadi kenyataan. Korang pula rasa macam mana? PKR ni memang dah cukup sedia ke untuk masa depan? Atau korang setuju parti kena ada total overhaul dari sekarang? Cuba komen kat bawah.